Nak makan durian paling murah dan paling sedap dekat Gombak, confirm puas hati punya. Ini dia The Brothers Durian dekat Jalan Gombak, Batu 4. Diorang import durian diorang dari Pahang dan Johor. Confirm fresh lah buah diorang. Nak borong sebakul boleh, nak makan sini pun boleh. Ini durian kampung daripada Pahang. Yang ini kawin kampung. Sebakul RM50. Ini musangking 2 biji, kawin kampung 2 biji, sebakul RM100. Ayo belum sampai. Dalam 2 minggu lagi. Grade A sekilo RM40. Grade B RM35. Nak yang dah siap dalam Tupperware macam ni pun ada. Buka tinggal ngap je. Yang kita orang makan ni durian Musang King. Tengok kalau kuning-kuning pekat macam ni pun dah cair tekak. Sekali ngap memang manis, dia padu lah. Yang ni durian kawin kampung. Terliur tengok tekstur isi dia yang lembut. Masuk dalam mulut rasa pekat manis, memang syok gila. Selain durian, kita kat sini pun ada jual cendol juga. So sepanjang bulan Oktober ni, kita ada buat promosi cendol durian kawin serendah harga RM5 dengan cendol durian Musang King RM10 je. Nak lagi padu, makanlah dengan cendol sekali. Isi durian tebal, kuah santan lemak manis, tambah pula dengan gula Melaka pekat beraroma. Kombinasi yang padu ni memang segar tekak, confirm tak rugi. Lepak santai petang-petang minum cendol durian kat sini memang best. Harga pun berbaloi gila. Sekali try, confirm meletop dalam mulut. Mana penggemar-penggemar durian semua tu? Jom datang ke Brothers Durian ni. Rasa durian yang fresh, confirm meletop. Korang wajib singgah.